Bayangkan ini, sebuah motosikal kapcai 150 cm3 yang kelihatan seperti jentera MotoGP, mempunyai kuasa yang mampu menyaingi motosikal sport peringkat permulaan, dan dilengkapi dengan ABS, semuanya dibalut dalam warna trico white yang memukau. Kedengaran mustahil, bukan? Tapi Honda berjaya melakukannya. Ramai penunggang di Malaysia terkejut, ada yang kata ia terasa terlalu premium untuk segmennya. Adakah ini penamat bagi motosikal kapcai tradisional? Mari kita bongkar mesin yang sedang mengubah lanskap permotoran ini. Hai semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia, saluran nombor 1 anda untuk ulasan terkini kereta dan motosikal, ciri teknologi hebat, serta kemas kini otomotif menarik di seluruh negara. Kalau anda minat kelajuan, gaya dan inovasi, jangan lupa tekan butang subscribe dan sertai komuniti kami. Honda X Trico White bukanlah kapcai biasa. Ia merupakan gabungan bergaya warisan lumba dan keselesaan harian, dibalut dalam warna yang benar-benar menarik perhatian. Varian Trico White ini bukan sekadar warna, ia mewakili warisan perlumbaan Honda yang ikonik, menggabungkan asas putih bersih dengan jalur merah dan biru agresif. Rekaannya membuatkan motosikal ini kelihatan pantas walaupun sedang berhenti, dan pasti mencuri pandangan sesiapa sahaja yang melintas. Namun, kecantikan luarannya hanya permulaan. Di sebalik reka bentuk tajam itu, tersimpan enjin DOHC 149.2 cm3 penyejukan cecair, menghasilkan 15.8 kuasa kuda pada 9.000 revolusi per minit dan 13.6 Nm torque pada 7.000 revolusi per menit. Angka ini mungkin nampak biasa, tetapi dengan berat badan yang ringan, ia memberikan pecutan yang mengujakan dan prestasi luar biasa. Lebih mengejutkan, kuasa disampaikan dengan sangat lancar, hasil teknologi PEMV, program fuel injection, Honda yang menjadikan penggunaan minyak lebih jimat dan mesra alam. Lebih mengagumkan, X hadir dengan kotak gear 6 kelajuan manual, sesuatu yang biasanya ditemui pada motosikal sport bersaiz penuh. Ini memberikan kawalan penuh kepada penunggang, menjadikan setiap perjalanan seperti pengalaman di litar. Tambahan pula, ABS saluran tunggal di hadapan adalah ciri keselamatan yang jarang ada dalam segmen ini, satu langkah berani Honda untuk utamakan keselamatan tanpa mengorbankan keseronokan menunggang. Dari segi pengendalian, X dilengkapi fork teleskopik di hadapan dan penyerap hentak tunggal di belakang, menjanjikan keselesaan dan kestabilan yang luar biasa. Tayar tanpa tiub yang dipasang pada rim aloi 17 inci meningkatkan cengkaman dan keselamatan, terutamanya ketika menunggang di jalan basah atau berliku. Panel meter LCD digital memberi sentuhan moden, memaparkan kedudukan gear, tahap minyak, meter perjalanan dan banyak lagi. Lampu LED sepenuhnya depan dan belakang memberikan pencahayaan optimum serta gaya futuristik. Ketinggian tempat duduk 795 mm sesuai untuk kebanyakan penunggang, manakala berat hanya 122 kg menjadikannya mudah dikawal. Dengan kapasiti tangki 4.5 liter, anda boleh menjangkakan jarak tunggangan yang memuaskan tanpa kerap mengisi minyak. Secara keseluruhan, Honda X Trico White bukan sekadar kapcai, ia adalah satu revolusi. Sporty, selamat, jimat, dan bergaya, cukup untuk membuat pemilik motosikal besar pun tercabar. Kalau anda kagum dengan X ni, jangan lupa tekan like, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan share video ini dengan rakan-rakan readers anda. Subscribe ke Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak review menarik dan kemas kini otomotif setiap minggu. Ingat, setiap tunggangan ada ceritanya.